Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Macam panas sikit. Kipas tu tak apa tak? Kipas ni besar sangat. Tolong. Kok satu ya? Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kalau raya hari Isnin, hari ni hari apa? Sabtu. Kalau raya hari Isnin, maka malam ni tarawih yang terakhir, insya-Allah. Untuk maklumat yang pertama, sama-sama kita kongsi, iaitu dahulu waktu salaf, mereka apabila tiba 10 malam terakhir, maksudnya 10 hari terakhir Ramadan, mereka memperbanyakkan ibadat pada waktu siang sama seperti pada waktu malam. Ijtihaduhum fin nahar kajtihadihim fil lail. Ada beberapa para ulama salaf yang menyebutkan perkara tersebut tentang keadaan pada zaman mereka. Kita pulun semalam, lepas tu subuh, kemudian tidur sampai pukul 11. Jadi maklumat yang saya bagi tahu ni iaitu salafus salih, salaf yang original lah ni, salaf yang betul dulu ni. Mereka menghidupkan siang dengan ibadat, membanyakkan siang dengan kebaikan, sedekah, tolong orang sebagainya. Sama macam waktu mereka bersungguh-sungguh beribadah pada waktu malam. Masya Allah. Okey, kita menggunakan kitab Al-Adhkar karangan Al-Imamun Nawawi. Kita sampai pada subtopik yang ke-22, hadis yang ke-94. Bismillahirrahmanirrahim. Babu inkarihi wa du'aihi ala man yanshudu dhalatan fil masjidi aw yabi'u fih. Satu bab yang menghimpunkan hadis-hadis yang bercakap tentang apa? Apa benda yang kita nak kena tegak dan apa benda yang kita nak kena doa ke atas orang yang bising duk cari barang dia yang hilang dalam masjid ataupun dia berjual beli di dalam masjid. Kita nak bercakap tentang hadis-hadis
yang Rasulullah ajar, apa kita nak kena tegur, nak kena cakap apabila ada orang duk menjerit-jerit dalam masjid cari barang dia yang hilang ataupun dia berjual beli dalam masjid. Hadis 94. Kami meriwayatkan, kata Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyaqul la raddallahu alaik fa innal masajida lam tubna lihadha. Saya baca juga hadis tu untuk ambil keberkatan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, siapa yang duduk dalam masjid, lepas tu dia dengar orang duduk ni, siapa ada orang duduk menjerit ke, duduk sebut, ni barang saya hilang, barang saya hilang. Dia tak menjerit pun dia duduk pergi cari kan, duduk tanya orang, bising, mengganggu di dalam masjid, mencari barangnya yang hilang. Nabi kata sebut kat dia, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang tu kepada kamu. Fa innal masajid, kata Rasulullah, sesungguhnya masjid lam tubna lihadha, tidak dibina untuk sibuk-sibuk mencari barang yang hilang sehingga mengganggu jemaah-jemaah yang lain yang sedang beribadah. Kemudian وروينا في صحيح مسلم أيضا عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلي الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدته إنما بنيت المساجد لما بنيت له. Seorang sahabat nama Buraidah, lelaki Buraidah. Semalam kita dengar juga nama sahabat Buraidah, lelaki. Sahabat ni cerita, ada satu orang lelaki, sahabat juga. Dia duduk sebut dalam masjid, dia duduk laung dengan suara dia. Ni siapa jumpa kunci kereta saya, siapa jumpa. Okey. Dia duduk long dalam masjid, pusing masjid. Kemudian lelaki yang duduk cari barang ni kata, siapa yang boleh cari kat saya unta, unta al-ahmar. Maka Nabi pun kata dekat dia, la wajadta, semoga kamu tak jumpa. Innama bunyatil masajidu lima bunyat lah. Sesungguhnya, kata Rasulullah, innama, sesungguhnya masjid ini dibina kerana tujuan ia dibina, kerana fungsi-fungsi ia asal ia dibina. Masjid-masjid ni dibina kerana fungsi-fungsi asal ia dibina. Apa? Untuk beribadah, untuk zikrullah, untuk pengajian kelas Quran, untuk pengajian kelas-kelas kelas-kelas agama. Itu semua boleh. Kemudian, dan kami riwayatkan juga dalam kitab At-Tirmizi, dalam bab jual beli, akhir bab jual beli, juga daripada sahabat yang bernama Buraidah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca hadis Nabi, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak, wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallatan faqulu la raddahallahu alaik, la raddallahu alaika. Qala al-Imam At-Tirmizi hadithun hasanun. Hadis ini hasan. Apa dia? Sama macam tadi jugalah. Nabi SAW bersabda, apabila kalian melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid,
maka katakan kepada dia, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perniagaan kamu. Dan apabila kalian melihat orang yang mencari-cari barang yang hilang dalam masjid, menjerit-jerit, mengangkat suara lah maksudnya, tak jerit pun angkat suara, kata kat dia, la raddallahu alaik, semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikan barang itu kepada kamu. Hadis ni hadis hasan. Masih A lagi hadis ni. Tuan-tuan, jadi kita dalam masjid ni sebenarnya dia ada perbahasan adab yang sangat luas. Ada adab dalam masjid, perbahasan yang sangat luas. Antaranya, ada orang dalam masjid dia baca Quran, ada orang dia solat sunat. Orang yang baca Quran tidak boleh mengangkat suara sehingga mengganggu orang yang sedang solat sunat. Nampak? Dia tak boleh baca sampai. Sebab tu kena belajar juga ada adab di dalam masjid. Semalam subuh kita bahas beberapa adab dalam masjid kan. Langkah kaki kanan, sebut bismillah, selawat ke atas Rasulullah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Lepas tu kalau kita nak lintas saja, Imam Nawawi kata digalak berhenti sebentar kan. Walaupun nak lintas saja berhenti sekadar boleh sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, lepas tu baru jalan balik. Adalah beberapa adab yang wajib, yang perlu kita belajar. Okey, kemudian ada soalan apa-apa tak? Ada orang tanya macam mana nak daftar e-learning tak? Daftar e-learning pula. Tajuk e-learning, e-learning macam ni, saya buat pengajian fardu ain, kelas pengajian online untuk ilmu fardu ain, nama dia e-learning UA. Dah lancarkan bila 2 minggu dah kot. Dah hampir 2 minggu saya lancarkan, baru je. Kelas pengajian online eksklusif untuk siapa yang mendaftar sahaja. Ada tekan link ke apa? Siapa yang ni boleh tekan link di bio. Betul ke? Link di bio. Di apa? Yang pin. Boleh tekan link di bio ataupun di pin. Pengajian fardu ain secara online bersama saya sendiri. Fardu ain maksud dia 3 jenis ilmu: akidah, fiqh, tasawuf. 3 jenis ilmu. Kenapa nama dia ilmu fardu ain? Maksud ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib ain dipelajari oleh setiap orang. Itu maksud ilmu fardu ain. Semua orang kena belajar, siapa pun orang tu. Dan saya rasa yang ikut kelas pagi ni ada yang dah mendaftar. Ada tak yang dah mendaftar kan? Ada yang dah mendaftar. Kelas ni sebulan ada 16 episod, seminggu 4. Kita release sikit-sikit, tak release semua. Satu episod dalam 10 minit hingga 15 minit sahaja, supaya tuan-tuan mudah. Memang saya sengaja buat pendek macam tu supaya tak berat sangat. Seminggu 4 episod, 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit, 4 episod. Nak tengok waktu bila pun boleh. Dia langgan, bayar, lepas tu dia boleh tengok waktu bila yang dia nak kan. Dan dia nak bagi anak dia tengok pun tak ada masalah. Tapi satu akaun je lah kan. Nak bagi isteri tengok, nak tengok di rumah, di TV ramai-ramai ke, pengajian fardu ain, 3 ilmu tadi. Jadi boleh tekan link tu lah, ataupun tekan pin tu. Kalau tak pandai nak daftar, boleh call staff kami, ada nombor di situ. InsyaAllah dia akan ajak daripada awal sampai habis lah cara daftar. Kita nak sambung baca hadis, iaitu bab 23. Kita nak belajar, niat nak belajar apa lagi yang Rasulullah ajak ketika Nabi hidup dulu ni dengan para sahabat 1400 tahun yang lalu. Subhanallah. Tuan-tuan terbayang tak 1400 tahun yang lalu Nabi ajak sahabat pegang jaga ilmu ni. Bayangkan 1400 ni lama tuan. Kalau sahabat tak jaga, tak pegang ilmu ni elok-elok, hadis-hadis ni, maka kita tak sampai kat kita. Subhanallah. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Semoga Allah meridai para sahabat dan salaf.
Sahabat jaga ilmu ni daripada Rasulullah. Sahabat turunkan kepada tabi'in. Tabi'in jaga. Kemudian tabi'in turun kepada tabi'in. Kemudian tabi'in jaga ilmu ni. Alhamdulillah. 23 kata Imam Nawawi, babu du'aihi ala man yunshidu fil masjid sya'ran laysa fihi madhun lil islam wala tazhidun wala hathun ala makarimil akhlaq wa nahwu dhalik. Bab yang membincangkan tentang apa kita nak sebut kepada orang yang bersyair di dalam masjid yang tidak ada pujian, syair yang tak ada pujian, tidak ada kata-kata nasihat, tidak ada saranan untuk berakhlak baik dan yang seumpama dengannya. Kalau macam qasidah, burdah apa semua tu kan penuh dengan selawat dan juga puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu dibenarkan. Kami, kata Imam Nawawi, riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada seorang sahabat bernama Thauban. Setakat saya hidup ni tak jumpa lagi orang Malaysia nama Thauban. Sahabat ni sahabat Nabi hebat. Subhanallah. Radhiyallahu anhu. Dia berkata, sabda Rasulullah SAW, man ra'aitumuhu yunshidu syi'ran fil masjid faqulu faddallahu fak thalatha marrat. Kata sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang kalian tengok dia bernasyid, bersyair ataupun bersyair di dalam masjid, maka syair ni sajalah, kalau dalam bahasa Melayu lebih kurang, cuma dia ada buhur dia sendiri, yang 16-17 buhur tu dia bahasa Arab lah. Faqulu, semoga Allah memecahkan mulut kamu 3 kali. Siapa yang kamu tengok sebut syair yang tak ada, yang tak elok, ataupun syair yang berkaitan dengan perkara yang lara, adapun yang berkaitan dengan sirah, dengan selawat, puji-pujian kepada Rasulullah, itu dibenarkan dengan syarat lah tuan-tuan, dengan syarat dan adab yang ketat. Okey, habis. Kemudian bab yang ke-24, subtopik yang ke-24, kita tengok lagi apa yang Rasulullah nak ajak kepada kita melalui hadis-hadis ni. Yang ni sangat penting, iaitu kelebihan azan. Hadis-hadis ni alhamdulillah lah, saya pernah baca belasan tahun yang lalu lah waktu belajar kan. Saya bila baca hadis-hadis ni berapa belas tahun yang dulu, kita pun teringin untuk azan, dan kalau pelajar balik cuti macam sekarang kan, pelajar dah cuti, maka kita berebutlah untuk azan tu kerana fadilat dia yang begitu besar. Tuan-tuan tahu apa fadilat dia? Jom kita baca hadis ni. Sangat besar fadilat dia. Berapa orang dah dengan kita pagi ni? TikTok 25K, Facebook 554. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bab kelebihan azan. Kami riwayatkan, kata Imam Nawawi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah orang ramai tahu apa kelebihan atau fadilat atau pahala yang Allah bagi kepada orang yang duduk di, yang Allah bagi kepada orang yang azan dan duduk di saf pertama, orang lelaki lah, saf pertama. Kalaulah, saya terjemah bahasa kita, kalau hampa tahu, Nabi sebut, kalau hampa tahu apa kelebihan, fadilat, pahala yang Allah sediakan kepada orang yang azan dan duduk di saf pertama, kemudian orang-orang ni, kita ni lah, tak berpeluang untuk dapatkan benda itu kecuali dengan mengundi, nescaya mereka akan mengundi.
tak ada siapa akan bagi peluang ke orang lain. Sekarang ni realiti kita zaman hari ni, Bilal memang ada dah. Mana boleh masuk mana-mana masjid azan. Sebab Bilal memang setiap masjid ada. Lepas tu Ustaz, macam mana azan ni? Azan ni kalau kita semayang bukan di masjid, bukan di surau, boleh azan tak? Boleh. Kita semayang di RNR. RNR kan tak ada petugas. Masuk waktu, tapi kena tengoklah. Kamu orang Kedah, pi Johor, azan Zuhur waktu Kedah kan, awal lah pula kan. Kamu orang Kedah pi Johor, azan Zuhur waktu Johor lah, supaya tak berlaku kesilapan. Dia macam ni tau, azan ni sebenarnya singgah di mana pun. Kita pi pantai contoh, bawa anak-anak kita berkelah, masuk waktu Zuhur, kita pun nak azan, boleh. Azan disunatkan kepada mana-mana umat Islam yang nak dirikan semayang, walaupun bukan di masjid dan bukan di surau. Azan disunatkan. Okey ya. Dengan syarat jagalah daripada berlaku apa-apa kekeliruan dan sebagainya. Okey, selesai. Kalaulah kalian tahu apa kelebihan yang Allah sediakan kepada orang yang azan dan duduk di saf pertama, orang lelaki, saf pertama. Di Malaysia ni kalau kosong saf depan dia, saf yang depan lah, tak kira lah saf pertama ke berapa kan, maksud saf yang di depan dia kosong, orang Malaysia buat apa? Orang lelaki boleh jawab ni saya rasa. Di Malaysia kalau di depan ada kosong satu atau dua, orang Malaysia buat apa? Sila-sila. Dia persilakan. Sebagian ulama kata makruh ataupun tidak patut kita mempersilakan, sebab saf depan itu saf yang ada fadilat dan bagus, dia kena berebut pi, bukan persilakan orang kena pi. Sebagian ulama sebut kita kena berlumba untuk dapatkan, bukan duk ni. Kadang hak belah kanan tu persilakan pergi depan, hak kiri pun persila tak pergi. Duk berlawan sampai 3-4 kali. Bukan. Ini antara adat dalam masjid yang saya beritahu tak saat. Kalau ada saf depan kosong, terutama orang lelaki-lelaki, pergi ke depan. Pergi ke depan. Adapun orang perempuan, penuhkan saf depan, tak ada masalah. Dan saf wanita yang paling afdal adalah yang belakang. Yang paling elok. Khairu sufufin nisa kan. Okey. Adapun saf lelaki yang paling elok, paling afdal adalah yang paling hampir dengan imam, yang paling dekat dengan imam, saf pertama itulah. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, macam tu. Nabi kata kalau hangpa tahu apa Allah Taala bagi ke orang yang azan ataupun duduk saf yang dekat dengan imam, paling dekat dengan imam kan saf pertama, kalian akan mengundi tiap hari. Hang duduk saf pertama dah, aku pula. Subhanallah. Kita pergi Masjid Nabawi, Masjid Haram dia susah sikit, dia kedudukannya kadang imam duduk tani, kadang imam duduk tani kan. Kalau Masjid Nabawi imam duduk di tempat tu lah kebanyakan waktu. Saf yang paling depan ni, kita akan tengok saf pertama ni. Subhanallah, saudara-saudara si-Islam kita yang datang ke Masjid Nabawi ziarah Rasulullah SAW, mereka duduk saf pertama tu. Kita tengok subuh muka dia di tempat yang sama. Subuh muka dia di situ, Zuhur sekali muka dia di tempat tu, terutamanya hari Jumaat, pagi Jumaat lah. Dan sekali lagi asar pun dia di situ. Itu pun subhanallah, kuat lah, mereka ni sangat kuat. Sama lah siapa yang pergi umrah tuan-tuan. Siapa yang pergi umrah tahun ni, yang pergi umrah tahun ni, katanya antara Ramadan yang paling ramai orang, lebih ramai, wallahu alam, katanya lebih ramai daripada haji, musim haji. Ramadan sekarang ni lah masih berlangsung ni. Nak masuk duduk dalam, untuk solat masuk duduk dalam ni kena daripada Zuhur.
Dan di dalam tu tuan-tuan, bila dia tunji pintu, dalam tu tak ada tandas. Tak ada tandas. Daripada Zuhur nak pi ke tarawih tu. Zuhur nak pi ke tarawih berapa jam. Kuat tuan-tuan umat Islam lain. Saya bila pi ke Mekah, Madinah, saya tengok ni bukan orang Saudi tau. Bukan orang, dan juga bukan orang Malaysia, Indonesia. Bangsa-bangsa belah Pakistan, Bangladesh, kemudian geng-geng hak belah apa nama ni, belah Rusia, Tatarstan, Kazakhstan, Turkmenistan, Dagestan atau belah-belah tu. Subhanallah, ni dua benua ni. Subhanallah, ibadat mereka. Subhanallah. Kemudian, itu yang pertama. Kemudian, hadis yang seterusnya. Kita nak habis bab ni, ada lagi 3 hadis. Bab ni kita nak habiskan. 3 hadis selesai. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salah adbara asy-syaitanu lahu durat hatta la yasma' at-ta'dhin. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada seorang sahabat nama Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila azan dilaungkan, maka berlintang pukanglah berlari-lari syaitan. Lintang pukang lari. Tuan-tuan tengok macam gempa bumi yang 7.78 ke yang 10 kan, orang macam mana orang lari berebut. 7 tak berapa sangat kan, tengok wallahu alam lah. Gempa bumi yang teruk tu, orang berlari berebut, macam itulah syaitan bila azan. Lahu durat, lari sampai dalam keadaan yang begitu teruklah durat ni, supaya dia tidak mendengar azan. Hatta supaya, ataupun nak bagi tahu sebab ta'liliyah li idbarihi. Nak bagi tahu sebab hatta tu kenapa dia lari lintang pukang. La ilaha illallah. Begitu juga pada hari Arafah, syaitan lari lintang pukang apabila melihat begitu ramai hamba-hamba Allah, umat Nabi SAW yang tekun beribadah dan melakukan kebaikan, dan betapa banyaknya turun rahmat dan pengampunan pada hari Arafah. Lari syaitan, lintang pukang syaitan lari. Hatta la yasma'at ta'dhin, supaya dia tak dengar. Kemudian hadis yang ke-100. Tuan-tuan dengar nama sahabat ni, jarang riwayat hadis, tapi sahabat ni antara sahabat yang kalau baca sirah terkenal lah. Sayyiduna Muawiyah ibn Abi Sufyan. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muadhdhinuna atwalu a'naqan aw i'naqan yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Aku, kata Sayyidina Muawiyah, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tukang-tukang azan di dunia ni, orang Malaysia panggil apa? Tuk-tuk bilai. Al-muadhdhinun, tukang-tukang azan. Dulu di dunia mereka tukang azan. Mereka adalah yang paling pantas pergerakannya pada hari kiamat, ataupun yang paling cepat prosesnya untuk masuk ke dalam syurga. Asyaddu isra'an ilal jannah. Itu antara yang disebutkan. Atwalu a'naqan, ataupun i'naqan. Apa maksud i'naq? Asyaddu isra'an ilal jannah. Maksudnya yang paling cepat proses untuk masuk dalam syurga. Yang maksudnya yang antara yang cepat proses masuk dalam syurga. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Tok Bilal, untung kalian. Siapa ada tak Bilal yang di kalangan kita ni? 2,500 ni pagi ni. Yang 3.6,000 pada pagi ni ada tak Tok Bilal? Saya nak ucapkan tahniah mubarak kepada mereka yang bekerja sebagai Bilal. Niatkan ikhlas kerana Allah. Betul kita baca hadis-hadis Nabi sebut tentang kelebihan Tok Bilal ni sangat besar. Ikhlaskanlah diri saya dan kita semua kepada Allah SWT. Kan?
kalian punya pahala yang besar. Ini yang saya nak beritahu pada pagi ni. Apa kelebihan yang Allah bagi tu? Ini hadis yang terakhir untuk pagi ni. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasma'u mada sautil muadhdhin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah, rawahu al-Imam al-Bukhari. Wal ahadithu fi fadlihi kathiratun. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar, kata sahabat Nabi Abu Sa'id al-Khudri, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mana-mana jin atau manusia atau apa sahaja yang mendengar suara azan yang dilaungkan oleh muazzin, oleh Tok Bilal, kecuali mereka itu akan menjadi saksi, bersaksi kepada Bilal ataupun muazzin itu pada hari kiamat. Tuan-tuan faham tak? Kita pergi mana-mana, pergi berkelah ke, kita pergi duduk atas houseboat ke, di Tasik Banding ke, Tasik Kenyir, bila masuk waktu kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keliling kita ayam. Tiap-tiap titisan air yang mendengar itu, Allah Ta'ala akan buat mai air itu di mahsyar. Air itu akan bercakap, wahai Allah, aku bersaksi bahawa dahulu dia melaungkan azan. Faham tuan? Kita pergi naik Gunung Jerai saja, pergi berehat, baca Quran, zikir apa di puncak Gunung Jerai kan. Masuk waktu kita azan, bukanlah tiap-tiap hari, sekali-sekala kan. Masuk waktu kita azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiap-tiap daun, rumput, angin, binatang yang mendengar akan dibawa oleh Allah di mahsyar nanti jadi saksi berita. Maksudnya tuan-tuan bayang tengok hari ni tukang azan, bila dia azan, berapa bilion dan berapa trilion makhluk yang mendengar azan dia. Betul tak tuan-tuan? Masya Allah. Saya bila baca hadis ni kan, saya kata saya iri hati dengan pahala yang diperolehi oleh tukang-tukang azan yang ikhlas. Setiap hari pula tu, 5 waktu. Kita pandang apa? Kita pandang Tok Bilal, motor ni daripada aku umur 15 dulu sampai lah umur 25 aku pakai Honda Accord dah, dia duk pakai motor buruk tu. Ada dalam hati kita memandang hina kepada Tok Bilal tu. Jangan. Beliau Bilal yang ikhlas, tukang azan yang ikhlas, beliau adalah bilioner di mahsyar. Semua jadi saksi, jin yang dengar, manusia yang dengar, dan juga apa-apa makhluk yang dengar. Al-Imam Nawawi kata hadis pada membincangkan fadilat azan itu sangat banyak. Dan para ulama Syafi'iyah berbeza pendapat ketika membahaskan di antara azan dengan iqamah, yang mana yang afdal. Ramai orang dah tak jawab azan sekarang ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila orang azan kan, dia tak jawab azan, sembang, buat kerja, buat tak heran, seperti seolah-olah bukan Islam, sedangkan azan itu dijawab. Apatah lagi menjawab iqamah, lagilah tak ada. Oh, iqamah pun orang jawab, Ustaz? Iqamah pun orang jawab. Nabi ajak, azan pun jawab, iqamah pun orang jawab. Azan kan orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu kan. Sampailah hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Kalau iqamah pun sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas falah, la haula wala quwwata illa billah, kita jawab macam tu. Ini iqamah ni. Qad qamatis salah aqamaha wa adamaha.
wa ja'alana min salihi ahliha. Aqamaha wa adamaha Allah, ataupun madamatis samawati wal ard. Kemudian bila Bilal iqamat kata Allahu akbar, kita sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Bila sebut la ilaha illallah, kita sebut la ilaha illallah. Jawab iqamah. Saya perhatikan azan pun tak ramai dah yang jawab, iqamah lagi-lagilah. Sedangkan ia mempunyai fadilat yang sangat besar. Siapa yang jawab azan dan membaca doa sampai habis, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah, antara kelebihannya diampunkan semua dosa-dosa kecilnya yang lalu, dosa yang berkaitan dengan Allah SWT. Ulama bahas di antara azan dengan iqamah yang mana lebih afdal. Ada 4 keadaan. Yang pertama, yang paling asah, pendapat yang paling asah ataupun yang paling afdal, azan adalah afdal. Yang kedua, jadi imam. Saya minta maaf, silap bercakap. Di antara azan dan imam, mana yang lebih afdal? Antara azan dengan menjadi imam, mana yang lebih afdal? Jawapan dia, kata Imam Nawawi, jawapan nombor 1 yang paling banyak dipakai oleh para ulama, azan afdal. Kemudian yang kedua, sebagian ulama sebut, jadi imam afdal. Yang ketiga, pendapat ulama lain di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i, mereka sama pahalanya. Tapi jawapan nombor 1 apa? Jawapan yang paling ramai dipakai oleh para ulama, azan lebih afdal. Yang keempat, kata para ulama, kalau imam tu tahu dia boleh buat mai dengan elok, tuntutan sebagai seorang imam, syarat apa semua, maka itu lebih afdal. Kalau dia imam itu tak boleh buat mai syarat, tuntutan, kriteria seorang imam, maka azan lebih afdal. Jadi itu, yang itulah apa yang kita nak dengar daripada hadis Nabi, benda apa yang dulu sahabat dengar. Seronok tuan bila kita dengar benda yang dulu sahabat dengar, kan? Benda yang dulu sahabat dengar daripada Nabi SAW. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas ilmu yang Allah kurniakan. Semoga ia menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup majlis, tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya buat pengajian e-learning fardu ain secara online lah, dan eksklusif. Maksudnya yang mendaftar saja boleh dengar, yang tak mendaftar tak boleh ni lah. Jadi pengajian ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni ada 3: akidah, fiqh, tasawuf. Apa maksud ilmu fardu ain? Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Ilmu fardu yang wajib dipelajari ain oleh setiap kita semua. Siapa pun yang dengar, yang duduk dalam istana ke, yang duduk dalam rumah mewah ke, yang duduk di dalam rumah buruk yang hanya ada 1 bilik duduk 5-6 orang, wajib belajar ilmu fardu ain. Tuan-tuan tahu tanggungjawab siapa? Tanggungjawab ayah untuk ajak anak dan juga tanggungjawab suami untuk ajak isteri dia. Kalau ayah ataupun suami itu dia pun tak faham, maka dia wajib bawa anak dan isteri pergi masjid. Macam itulah. Ataupun boleh belajar boleh dengar dalam YouTube lah. Cuma dengar dalam YouTube ni bila kita tak faham, kita tak boleh nak tanya kan. Seeloknya di masjid ataupun guru, ataupun suami tu panggil guru mai rumah, dia jemput ustaz kan, pergi rumah untuk ajar, boleh. Ataupun pergi rumah ustaz tu, ustazah, untuk belajar ilmu fardu ain. Tuan-tuan boleh daftar segera. Kemarin pun alhamdulillah, lepas kuliah ramai yang dah daftar ni, yang dengar ni kan. Pengajian e-learning boleh tekan link ataupun tekan yang di pin tu, ataupun link di bio. Ada nombor staff saya. Kalau tak faham macam mana nak daftar, boleh call nombor tu, dia akan layan lah insya-Allah. Dia sebulan ada 16 episod, seminggu ada 4. Tuan-tuan jangan risau, dia 10 minit hingga 15 minit sahaja.
Ada yang 16, 17, sikit-sikit macam itulah. Kita sengaja buat pendek macam tu supaya orang tak berat untuk ikut. Siapa yang dah daftar boleh dengar dengan anak-anak. Dan siapa yang daftar setahun, dia ada yang setahunnya tu. Tuan jangan lupa yang daftar setahun berpeluang untuk memenangi cabutan bertuah, iaitu menunaikan umrah satu kursi, lelaki atau perempuan, menunaikan umrah bersama saya. Kalau perempuan bukan pergi seorang lah, dengan jamaah. Dengan jamaah. Jadi pengajian e-learning Fardhu Ain UA boleh daftar sekarang, segera di link yang di pin tu. Dan tuan-tuan yang di Facebook, saya lama dah tak live di Facebook. Tinggal berapa ratus orang sekarang ni. Tuan-tuan kena share untuk, sebab Facebook ada berapa juta, ada follower jutaan juga Facebook kan. Hari tu saya awal-awal tazkirah tu dalam 200 orang, 200-300 orang. Ini dia baru nak disebar, nak share kepada orang lain. Ada soalan apa? Ada tanya berapa lama anggaran tu e-learning? Berapa tempoh belajar? E-learning ni semua sekali 8 bulan. Seminggu 4 episod, lebih kurang 8 bulan. Tapi tuan-tuan perempuan nak dengar, nak tengok tu ikut masa tuan-tuan dan perempuan. Ikut masa, bukan ikut masa saya. Bila kita dah mendaftar, seminggu akan rilis 4 video. Seminggu 4. Saya sengaja buat macam tu supaya tuan-tuan habiskan. Kalau bubuh serentak 120 episod, 130 episod, dia tengok banyak kan, tak tengok. Begitu. Jadi seminggu tengoklah 10 minit je satu episod. Sebulan 16 episod. Siapa yang nak daftar sebulan-sebulan RM18, 16 episod tu. Yang nak daftar sebulan-sebulan RM18 untuk pendaftaran online. Lagi soalan lain? Guna debit card boleh tak? Boleh guna debit card juga. Habis soalan lah. Episod yang rilis tu dia masih kekal dalam tu? Episod-episod yang rilis tu ada dalam tu. Kita nak ulang tengok pun boleh. Kita tak faham kan, kita boleh ulang tengok. Macam tuan-tuan langgan Netflix itulah. Tapi yang ni Nurflix kot. Dia ada emok agak-agama punya ni. Singapura boleh tak? Singapura, Brunei, Thailand ada yang dah mendaftar. Rakan-rakan, saudara-saudara kita dari Singapura ramai yang daftar. Brunei boleh, tak ada masalah kan. Lagi untung sebab nilai mata wang mereka tinggi. Kita kenakan yuran yang sama. Okey, habis kot. Nanti ada sesi dengan ustaz juga. Ada. Siapa yang mendaftar e-learning, pengajian e-learning tu, kita akan maklumkan nanti ada sesi soal jawab. Akan ada sesi soal jawab eksklusif lah. Semua yang mendaftar tu, duduk dalam satu grup tu, kita akan buat sesi di dalam tu khusus, khas untuk semua yang mendaftar. Okey. Terima kasih banyak kepada semua. Semoga Allah Ta'ala terima puasa saya dan puasa kita semua. Semoga Allah Ta'ala terima ibadat kita sepanjang bulan Ramadan. Dan semoga Allah Ta'ala peliharalah semua yang balik kampung dan juga yang akan kembali ke tempat kerja nanti, insya-Allah. Amin, amin, amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.